Wave Alpha 110cc ataupun Dash 125. Okay, sebenarnya Honda Wave Alpha 110cc dengan Dash dia tak beza banyak pun. Okay, bezanya cuma dia punya harga dengan enjin. Harga Wave Alpha ni cash $5,600 on the road. Kalau bulanan ikat 5 tahun 178. Guys, 5 tahun bukan 6 tahun. Korang jangan kena tipu. Ya, memang saya ulang lagi. Minta maaf, saya ulang lagi sebab ramai customer dia datang kedai saya. Dia tunjuk, okay, TikTok live kedai motor P tu. Okay, dia letak harga Honda Wave Alpha sangat murah. 106 ke 150 lebih. Tapi guys, ikat 5 tahun dia punya loan tu ikat 6 tahun. Tapi kedai kita Multi Air ikat 5 tahun. Okay, Honda Dash 125 cash tu $6,988 on the road. Kalau untuk bulanan ikat 5 tahun 218 sahaja. Okay, biasa apa yang kita perlukan untuk masuk loan? Kita perlukan IC depan belakang dengan slip gaji. Kalau boleh bagi 3 bulan lagi kukuh. Jadi kalau kita ada 3 bulan kita masuk, dia lagi senang lulus kalau compare dengan sebulan punya slip gaji. Honda Wave Alpha depan pakai disc brake. Kalau Honda Dash ni, okey, kamera di sini pakai disc juga. Honda Dash belakang pakai disc brake. Wave Alpha, ini beza ya. Wave Alpha dia pakai drum brake saja. Dari segi enjin, Honda Wave Alpha datang dengan 110cc. Dash ni 125. Okey, memang ramai customer datang kedai saya tanya, "Bos, saya nak cari Honda, motor Honda yang carburetor." Saya cakap tak ada. Walaupun moped Honda yang paling murah Wave Alpha pun pakai fuel injection. Maksudnya Wave Alpha pakai fuel injection, Honda Dash pun sama, dia pakai fuel injection. Tak ada motor Honda sekarang, zaman sekarang pakai carburetor dah. Untuk meter dia pakai biasa ajalah. Ini Wave Alpha. Okey, kunci pendek macam ni. Untuk Honda Dash sama juga, dia pakai biasa 5mm pakai biasa, tapi kunci dia panjang sikit lah. Okay, ada satu lagi, dua-dua motor ni dia datang dengan kickstarter. Kickstarter maksudnya kalau motor tak ada bateri dah kong lah, kita boleh pakai kickstarter untuk startkan motor dia supaya engine tu dia akan recharge balik dia punya bateri. Wave Alpha punya storage memang kecil lah, dia tak boleh muat 1 biji hemat. Sama dengan Dash 125 pun tak boleh muat 1 biji hemat. Tapi kalau korang nak letak handphone dalam bawah seat ni, boleh, itu tak ada masalah. Untuk 2 biji motor ni tak ada masalah. Sudah korang faham, korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang nak datang tengok motor, datanglah kedai saya dekat Jalan Berserah sebelah Public Bank. Okey, kenapa Multi X Motor? Sebab kedai saya adalah satu-satunya Honda Impact X di Kuantan. Maksudnya kedai saya datang dengan pusat servis. Jadi kalau korang beli motor ke saya, motor kalau ada masalah, kami janji kami akan jaga motor korang sampailah anak, cucu, cicit. Kita jumpa nanti. See you guys.